Macam mana kita nak ringkaskan algebra ni? Okay, firstly kita kena ingat formula ni. Negatif sama dengan positif. Negatif sama dengan negatif. Positif sama dengan negatif. Okay. Ataupun positif sama dengan positif. Formula ni anda kena ingat untuk anda selesaikan soalan positif negatif. So anda berada dekat sini, anda boleh nampak negatif, betul tak? So bermaksud tak ada apa-apa nombor dekat sini, bermaksud ini adalah negatif 1. Sebab apa? Sebab tak ada apa-apa nombor, betul tak? Jadi firstly kita nak ringkaskan, kita perlu daratkan dulu negatif 1 darat K. Kita daratkan yang ni dulu. Lepas tu barulah kita daratkan yang ni. Okay, jom kita mulakan. Kita letak 2 dulu bagi depan. 2. Negatif darab positif K. Negatif 1 darab positif 1K. Negatif positif negatif. Jadi kita letak kat sini negatif K. Negatif darab negatif 1 darab negatif 6. Negatif jadi positif. Jadi positif 6. Okay, anda boleh nampak dekat sini, yang ni ada K, yang ni tak ada K. Jadi kita boleh ringkaskan lagi. Kita boleh ringkaskan yang ini tambah yang ini, sebab tak ada huruf bahagian belakang. Okay, 2 tambah 6 8. Dan bakinya adalah negatif K. Kita letak negatif K. Okay. Jadi ini adalah jawapannya. Mudah je kan?